perkenalkan, ini dia team makeover kita. Ini dia stylist kita, Nana. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nana. Okey, dan ini pula makeup artist kita iaitu Nuda. Sihat? Alhamdulillah. Jadi, hari ini kita punya misi adalah untuk memberi transformasi kepada Nora untuk menjadi seperti idola fashion dia iaitu Sherry Al-Haddad. Kalau kita tengok dia punya bentuk badan, size, kita rasa macam dah lebih kurang kan, dah lebih kurang sama. Tapi mungkin Nana dan juga Nuda ada pandangan masing-masing. Okey, yang saya tahu, saya terima Sherry ni dia seorang yang sangat berani dalam berfashion dan dia tidak meletakkan hype untuk mencuba gaya-gaya baru dalam fashion. Dan Nora saya akan stylekan dia dengan color-color dan konsep baju yang menyelah, buat kata orang glamour dan modern. Dan macam bagi Nuda pula untuk makeup, kalau kita tengok kulit dia memang rare lah kan, very tan, tapi tetap nampak cantik dan nampak bersih. Okey, seperti fashion, seperti Nana nyatakan, dalam segi solekan tu Sherry tidak pernah meletakkan had. Dia sentiasa bermain dengan pelbagai jenis solekan. Jadi kita tak nampak satu signature look untuk dia. Jadi itu tidak menjadi masalah untuk kita mengubah Nora untuk menjadi Sherry. Sebab dia boleh bawa apa sahaja. Ya, dan kita tahu memang Sherry Al-Haddad sangat terbuka kan dengan apa saja fashion, apa saja jenis makeup look. Jadi untuk macam dari segi fashion kan, macam Nana kata Nana nak bagi something yang berani. Jadi seberani mana yang kita boleh pergi ni, sebab kita tahu memang dia seorang model plus size, tapi mungkin dia kurang biasa pakai pakaian yang terlalu terang, takut nanti dia nampak janggal pula. Dengan adanya program lah, kita nak buat dia lagi berani untuk berpakaian. So kita akan bagi baju sekejap lagi, nanti kita nantikan look dia. Okey. Dan dari segi makeup pula, macam makeup yang macam mana kita nak bagi dekat Nora ni nanti? Okey, untuk makeup pula, alang-alang baju dia dah mungkin terang, makeup kali ni kita nampak strong juga. Mungkin kita akan fokus bahagian mata, sebab Nora dia tajukan kan, dia ada kecantikan dia sendiri. Okey, dan dari segi dandanan rambut pula kan, kalau kita tengok rambut dia hitam dan lurus. Apa gaya yang sesuai untuk seorang model plus size ni? Okey, itu dah satu kelebihan. Dan satu lagi, rambut Nora dah panjang kan, banyak gaya kita sebenarnya boleh gayakan. Tapi kita kena padankan juga dengan baju yang dipakai. Jadi baju dan solekan dah strong, mungkin saya akan gayakan rambut dia secara slick. Okey, jadi kita nak ikat dia ke atau macam mana? Itu surprise. Surprise. Okey, kita tak sabar ni. Dan dari segi, yelah, kalau baju dah glam, baju dah cantik kan, apa lagi yang kita mungkin boleh tambah, sama ada aksesoris ke? Okey, daripada baju yang saya pilih tadi, kita tak boleh nak terlampau heavy sangat dengan aksesoris, sebab baju pun dah agak heavy, dah color pun dah agak naik. So kita akan pakai lembut ataupun yang simple punya earring. So nantikan kita lagi. Okey, jadi kita pun dah tak sabar dah ni. Dan anda berdua yakin boleh memberi transformasi kepada Nora menjadi seperti idola fashion dia? InsyaAllah. InsyaAllah boleh. Okey, jadi kita nak mulakan dengan pemilihan baju. Kita akan bersama dengan Nana. Jadi harapan saya setelah dia memasuki rancangan Idola Fashion ni, saya berharap dia akan gain lebih banyak keyakinan dengan makeover yang akan diberikan nanti. And saya harap dengan makeover ni dia akan dapat jadi seperti idola dia, Sherry Al-Haddad. Baiklah, kita dah sampai ke segmen styling dan bersama kembali dengan Nora dan juga stylist kita iaitu Nana. Jadi Nana, saya nak serahkan tugas lagi lah kepada Nana untuk pilih baju yang sesuai untuk kita padankan kepada Nora. Okey, sebelum tu nak tanya pada Nora, kenapa Nora hanya memilih kali-kali yang selamat untuk diri Nora? Sebenarnya Nora tak confident dengan warna-warna terang. Nora memang memilih warna yang sebenarnya. Okey, hari ni Nana nak gayakan Nora dengan color yang agak menarik, agak menonjol, iaitu color dia orange dan beige. So kita tak pakai banyak color, hanya 2 color. So Nora tak adalah terlalu shocking untuk gayakan baju ni nanti. Kenapa agaknya Nana pilih baju ni? Baju ni dia nampak modern,
berkeyakinan daripada segi corak dia. So diorang kena yakin, diorang tak boleh takut dah nak pakai colour dan design-design yang lebih menonjol. Masa stylist bagi Nora baju tu, sebenarnya Nora rasa macam kena ke baju ni dengan aku, sebab salah satunya warna dia tu orange, lepas tu corak dia tu macam harimau. So Nora macam tak confident sebenarnya tu pakai baju tu. Okey, sebenarnya Adriana, baju ni adalah baju syariah adat yang pernah pakai. So saya bawa khas untuk Nora, untuk dia lebih berkeyakinan lepas ni. Okey, lepas ni kena berkeyakinan dan confident. Boleh Nora? Boleh, insyaAllah. So kita tengoklah lepas ni duduk ni. Okey, jadi yes, dan Nora boleh cuba baju ni dengan bantuan Nana, okey? Okey, boleh masuk ke dalam. Baiklah, outfit telah pun kita pilih dan sekarang juga masuk untuk kita mentransformasikan wajah Nora menjadi seperti idola fashionnya, iaitu Syariah Haddad. Dalam fashion, kita harus menitik beratkan pemilihan warna-warna, kerana pemilihan warna-warna ni boleh menaikkan lagi penampilan kita di mata orang, dan kita harus menjiwai yang mendalam tentang era putaran fashion yang selalu bertukar-tukar. So daripada situ kita akan hasilkan karya-karya yang luar biasa. Baiklah, untuk segmen makeup ni pula kita bersama dengan makeup artist kita Nida dan kembali bersama dengan Nora. Okey, jadi untuk wajah Nora ni kan, macam tadi Nida ada katakan kita nak main dekat mata je yang lebih kan, sebab kulit dia pun kita dah nampak macam clear dan juga lebih pada base lah kan. Baiklah, untuk solekan transformasi Nora, seperti saya nyatakan awal tadi, saya akan cuba buat mata dia lebih strong. Lagipun Nora dah sedia memakai pelengkap yang menyelah. Jadi saya tak nak buang masa, nak bagi Nida terus berkarya, boleh? Okey, boleh. Tak sabar lagi. Baiklah, untuk solekan inspired Syariah Haddad, saya menggunakan di bahagian mata dahulu, sebab mata kita akan buat lebih terang. Jadi pertama sekali kita mesti letakkan dahulu primer mata. Dan seterusnya saya akan letakkan warna yang gelap di seluruh kelopak mata.